Komedi ni really works well. Aku faham ramai yang mungkin tak apa suka kalau filem superhero balik-balik komedi. Tapi ni keluar man. Watak Borhan tu watak orang gila. So kau akan dapat lawak yang memang lawak gila lah. Lawak orang-orang mental lah. Lawak-lawak yang memang orang-orang Melayu suka buat. Daripada awal sampai ke habis, kita baru nak serius, baru nak sedih. Dia bagi kita ruang untuk sedih, untuk serius, untuk beremosi. Tapi lepas tu dia tangkap balik, dia masuk balik dalam sudut komedi. Dan tak cringe bro. Benda-benda tu tak cringe bro bagi aku. Dengan menggunakan pop culture dan juga memes. Dan juga, ya, lagu-lagu samplohan semua tu memainkan peranan lah. Kita siap dalam wayang, boleh karaoke lagi. Kau rasa? Kau rasa? Yes. Overall memang bagi aku cukup perfect dengan apa yang disampaikan dalam filem ni. Aku happy gila. Enjoy gila. Okay, jujur cakap, aku rasakan filem ni dah perfect bagi aku. So aku akan bias sikit lah bila aku katakan cerita ni tak ada kelemahan. Walaupun ada sebenarnya kelemahan, tapi itu aku baca akan nitpick. Aku akan rasa macam kita ambil saja flaw-flaw dia kan. Tapi semua kebaikan ni dah tutup. Cuma kalau aku nak betul-betul katakan kelemahan untuk keseluruhan filem ni, sebenarnya bukanlah daripada filem ni sendiri. Satu je yang aku akan betul-betul tegur dan juga komplain adalah marketing. Marketing really did injustice for the film lah. Tapi ada sebabnya filem bagus. Sebab dia nak kau immerse dan kau invest dalam pawagam. So apa yang korang tengok dalam trailer, apa yang korang tengok dalam poster, apa yang korang komplain semua tu akan terubat kalau korang tonton filem ni di pawagam pada 29 Mei nanti. So yes, marketing tolak tepi, filem best gila. Gila. Rating aku per 10 aku boleh bagi gila per 10. Gila aku tu, gila babi dia. Aku memang suka gila dan aku tahu aku akan bias. Aku orang Johor, aku suka gila Keluar Man apa semua kan. Dan yes, aku ada concern. Tapi diorang berjaya mengubati concern aku tu. Diorang berjaya melepasi tahap expectation aku. Aku boleh bagi filem ni 10 per 10 bintang. Agent Ali Who? Yeah. Kids had their fun. It's time for the grown up.